A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mari kita mengucapkan banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kali kita berkumpul pada pagi ini insya-Allah. Dan saya bagi pihak tuan rumah lah, saya sendiri tuan rumah mengalu-alukan sebagai dan isteri serta rombongan yang sudi datang ke masa ni, dan kami sini mohon maaflah kerana kiranya ada kekurangan, ada kelemahan, dan majlis ni insya-Allah kita doakan semoga ia berjalan lancar dan dipuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu jadi kita mula dengan baca kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sebelum kita mulakan majlis dengan lebih lanjut lagi, saya mintalah kepada pihak pegat untuk letakkan hajat perlu untuk jadi silakan. Saya wakil. Ada alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul ramai-ramai. Dan pertama kalinya kami ucapkan terima kasih banyak kepada tuan rumah Haji dan keluarga kerana sudi menerima kunjungan kami lah. Semuanya daripada adik-beradik saya, sepapat, makcik, pakcik, mak ayah saya semua ni ramai untuk dengan satu tujuan niat yang suci ni, untuk mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Baiklah. Okey, sebelum kita nak pergi selanjutnya, kita pantun sikit. Ya, pantun ni. Kita cuba tengoklah. Agak ada pantun dia tu. Kalau nak balas tu boleh balas. Tapi kita tak balas tak apa aku. Nak balas pun tak apa. Kalau nak balas aku tak nak balas kau. Baik, kita cuba lah. Baik. Dari Citra Kedah ke Shah Alam, singgah sebentar di RNR Pendang. Jauh kami datang memberi salam, ada hajat ingin disandang. Jadi hajat kami tu macam tadilah, untuk mengeratkan satu yang satu sama lain. Sebelum teruskan lagi, saya wakil lah. Saya Megat Ridwan bin Megat Husin, wakil kepada ayah saya dan juga mak saya. Ayah saya Megat Husin, Megat Dafar, dan ibu saya Wan Surina binti Husin, binti Wan Zakaria. Untuk wakilkan untuk majlis kita lah hari ni pada adik saya Megat Muhammad Hafiz bin Megat Husin. Jadi tujuannya pun kita nak buat dalam pantun juga. Satu lagi, pantun kedua, 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Macam lagu kan. Jauh kami datang memberi salam. Sorry. Itu tadi. Tak apa, sama kita tak apa. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2 hari bulan Mei kami kemari menyunting bunga di taman di waktu siang. Itulah tujuan kami datang untuk menyunting bunga. Jadi itu tujuan utama. Jadi kita minta boleh daripada pihak tuan untuk kita sama-sama bincang lah untuk apa yang kita seterusnya dari segi majlis kita dan juga seterusnya, proses seterusnya lah. Jadi saya duduk simpan tengok pantun-pantun. Jadi ada dua pantun yang kena balas kat ni, jawab kat ni. Okey, saya balas sikit satu pantun lah. Okey, bunga melati putih berseri, harum semerbak di tepi laman. Jika suci niat di hati, dipersilakan menyusul lamaran. Itulah. Jadi kami sudilah atas lamaran tadi, dan kita bincang balik
Tanya biasa adat Melayu ni, dia ada belanja hangus, ada mas kahwin kan. Ya. Jadi untuk belanja hangus tu contoh letaklah 13 dan untuk mas kahwinnya 300. Mas Selangor 300. Jadi kita ambil harga yang minimum lah 300. Itulah dekat yang boleh tu. Yang lain kita tetap tarikh tu pasal kita dah macam mana tarikh dah setuju semua tu kan. Tarikh untuk melangsungkan akad nikah, melangsungkan untuk majlis macam resepsi lah kan. Alhamdulillah lah hajat pihak kami tu nampak lagi dah tiba dan kami menerima lah dengan apa yang dikatakan tadi tu. Dan insyaAllah kalau kami ikut macam mana yang Pak Haji maklumkan tadi di tarikh tu, sebenarnya kita di pihak kami ni dah ada tarikh dah untuk keluar dah booking sebab pun dah booking dewan sebelum tu lagi nak itu yang kita hajat besar tu dah booking setahun dah. Jadi insyaAllah pada 12 lelaki lah ni dan saya secara tak langsung jemputlah ke majlis kami nanti ya, dan kita akan bagi susulan kad nanti kemudian dan yang lain-lain tu di pihak-pihak tu Haji lah nikah semua di sini kan. Kita nikah tu kalau ikut yang anak saya cakap kan, hari Jumaat tu sebab kita penuh hari Sabtu 31 10 kan? Ya. 13, 9, 10 Dewan kami sama juga. Dewan kena booking dah awal. Di sini Salam ni setahun dah kena booking dah. So tetap tarikh kita tetap lah. So 31 hari bulan untuk resepsi dan akad nikahnya pada 30 Sebelahkan Masjid Negeri. Dah ada booking dah, tak apa. Baiklah follow up. Anak Dewan kata Dewan dah follow up. InsyaAllah kot ada ni. Itulah. Kalau kita akan kita buat hari Jumaat. Hari Jumaat. Berapa hari tu dia bukti Dewan 10. Pagi buat hari Jumaat dia awal-awal. Pagi hari Jumaat. Masa 30 Kalau tak lah. silap ni 30. Saya rasa urusan apa ni yang booking, dia kena booking kan. Ya betul. Pun di saya rasa dah buat lah semua sekali. Dan insyaAllah kalau macam tu 30 hari bulan akan nikah, 31 untuk melangsungkan. Mana 2 hari lah susah sikit lah kan. Kalau Rashid sangat kalau buat hari yang sama. Betul. Dia ada dia buat dia tempat kena buat. Dia buat pagi. Tapi rasa boleh tu buat kat masjid lah. Imam semua ada situ. Dulu nikah kan. Rasa betul pasal apa? Kita setuju segala-galanya lah. Mana hajat besar ni. Dan alhamdulillah lah, terima kasih banyak Pak Haji. Dan itulah saya bagi pihak keluarga semua sekali ucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Haji menerima kedatangan kami hari ini dan juga memenuhi hajat kami. Macam mana yang saya maklumkan tadi ni semua anak-anak menantu saya ni. Anak menantu semua sekali ada. Ada anak menantu semua sekali termasuk apa ni adik-adik Yang duk nilai, kat nilai. ada lagi nak buy. Saya kata nanti kita tunggu apa 10 insya-Allah. Ada lagi insya-Allah. Di pihak saya pun nak kenalkanlah saya mungkin ada tu Muhammad Tarmizi bin Yahya asal orang Taiping, Batu Kurau. Bukan saya ni Fadilah dia asal orang Kangak. Santan. Ada. Sebelum Santan, Semperi. Lepas tu Semperi. Jalan Madu, Jalan Bandar. Jalan Madu. Pernah dengar? Pernah. So, ni anak saya nombor 3. Nombor 4. Wah, anak ramai 6 orang. Nombor 2. Angkat tangan nombor 2. Nombor 2. Yang nombor 3. Nombor 3. Nombor 4. Empat CD bang. Nombor 5 tu. Nombor 5. Mana Sarah? Sulung tu. Sulung kalau sulung lelaki perempuan. So dah kahwin semua, lelaki semua kahwin dah.
Diorang habis belajar terus nak kahwin. Sebelum kahwin. Semangat dia lah ya. Habis lah. InsyaAllah lah. Sama lah, saya pun anak 5. Ini pun dah habis lah semua sekali. Yang bungsu ni, yang bungsu lah ni. Oh, ya, ambil sulung, ni kakak yang sulung. Sulung dah. angkat tangan nanti aku. 5 pun kadang-kadang keliru je. Yang sulung perempuan kakak ni nombor 2. Berdua. Nombor 2. Oh, yang kerja kat Malay. Yang boleh kan? Boleh juga. Boleh? Orang boleh? Yang bawa Ada sekali bawa. Saya bawa sekali ni Tok Bisan. Alhamdulillah. Bisan boleh dah. Selamat datang lah pada malam ini. payah. Nombor 2, nombor 3. Macam ni. sangat. Syah. Ni daging. Oh, bertiga. Ni duduk mana? Dia duduk di Jitra. Oh, Jitra. Oh. Syah. Nombor 4 mana dia? Ni. Ah. Wan Nur Syuhada. Oh, Ni duduk di sini, dinilai. Oh, dinilai. Ni Ustaz Syafiq. Kuat tak? Biasa tengok kau dalam TikTok. Oh, biasa. Tengok. Biasa tengok. Ustaz Syafiq duduk dinilai. Nombor 4, nombor 5. Itu yang ramai tu. nombor 5. Mulai kereta ke apa? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Gitu. Dia pun tak lalu makan dah. Jadi yang lain-lain tu anak makan saya lah, anak saudara Dr. Ashrul. Dua orang doktor ni pun klinik kaki Bukit. Klinik Bukit. Yang ni di Jitra. Dr. Ashrul. KK mana Wang Gedian? Ada lagi yang Kaki tak Bukit. kenal. Bukit. Banglong daripada KL. KL. KL kat mana lah? KL kat mana? Siapa? Orang sama Samaju. Samaju. Siapa? Mana dia? Azhar? Tak apa. Azhar KL juga. Masuk ni Maksud. Ni adik ipar. Oh, adik. Masuk KL juga. Sama. Kat mana? Ha? Oh, Sentul. Sentul. Ini adik ipar. Ustazah. Pak. Ustazah Teh. Teh ya? Ustazah Smiza. Ada lagi tak? Ain tu apa ni? Alhamdulillah ya. Itulah anak-anak kami daripada Kedah dah juga Perlis dah. Ya, alhamdulillah. Kedah Perlis duduk di Negeri Sembilan, ada duduk di Selangor. Oh, ya. Jadi saya kalau sampai sini main sini tak risau dah nak sewa hotel Banyak kau juga. anak-anak ramai. Atau kat sini lah. Aduk perlih kan apa kebelah ni datanglah ke Shah Alam. Jadi tak ada apa tu lah. Tak ada apa saya suruh ni anak saya ustaz kat ni. Mengajar sekolah sikit sini. Sekolah. Belajar Bukit ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Agung, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa yang kami lakukan secara terang atau secara tersembunyi ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, ampunilah dosa adik-beradik kami ya Allah. Ampunilah dosa ahli keluarga kami ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah, ampunilah dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang dirahmati oleh-Mu ya Allah, dan Engkau jadikanlah perpisahan kami sebentar lagi perpisahan yang diberkati oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mendadah tangan ya Allah. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah ikatan keluarga kami ini ya Allah, ikatan yang berjaya hingga ke syurga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau berikanlah, rezekikanlah kepada kami
untuk berhimpun bersama-sama di dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.